celup sana, celup sini. Engkau celup satu perisa je cukup. Yang perempuan pun sama. Jangan jadikan kau punya tu macam rumah singgah. Bagi je semua orang singgah, semua orang masuk. Dah macam rumah persinggahan burung-burung. Si tukang viral pun satu hal isu dalam kain, settle je lah dalam kain. Seeloknya tak payah nak bawa keluar dari kain tu. Nanti kalau dalam Malaysia ada keluar statistik menunjukkan generasi muda lambat kahwin, ramai yang tak nak kahwin, kau jangan tanya kenapa. Kau jangan berpura-pura tanya kenapa. Sebab ni lah, sebab generasi korang yang tunjukkan betapa seramnya perkahwinan. Biasa isu macam gini mesti akan ada orang cakap kita nampak baik sebab Allah tutup aib kita. Yes, betul, setuju 100%. Tapi kalau aib tu tersebar, mesti ada sebab kenapa Allah izinkan benda tu terjadi. Jadinya kau muhasabah diri tu. Kita sebagai manusia ni ambil je lah kes-kes yang terjadi ni sebagai pengajaran hidup. Orang kata learn the lesson. Tak semestinya nak learn the lesson tu dari pengalaman hidup sendiri je. Mungkin pengalaman hidup orang lain, kisah hidup orang lain pun kita boleh jadikan pengajaran. Akhir kata dari aku nak tanya cikgu tu, kenapa cikgu samakan benda tu